salam sejahtera. Saya Cikgu Nazimah binti Saleh daripada SMK Sultanah Asma. Pada hari ini, Cikgu ingin meneruskan pelajaran mata pelajaran sains tingkatan 3 bab radioaktifan, iaitu pada standard kandungan 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Di sini cikgu akan fokus kepada standard pembelajaran 8.34, iaitu membincangkan cara mengurus risiko terdedah kepada sinaran mengayon semula jadi dan buatan manusia. Okey, pada pelajaran yang lepas, anda telah mempelajari sumber sinaran mengayon, iaitu secara semula jadi dan buatan manusia. Jadi kita memang terdedah dengan sinaran mengayon dan akan menghadapi risiko akibat daripada terdedah kepada sinaran tersebut. Risiko ini dipengaruhi oleh dos sinaran mengayon yang diterima. Okey, kalau tahap dos itu rendah, akan berlaku perubahan dalam darah, akan menghasilkan penghasilan darah akan berkurang dan menyebabkan muntah dan keletihan. Misalnya jika berlaku kemusnahan pada sel darah putih yang mana berguna untuk melawan penyakit, jadi kita akan menjadi lemah dan keletihan. Okey, kalau dos itu terlalu tinggi pula boleh menyebabkan kemusnahan pada sistem pencernaan, sistem saraf pusat tidak dapat mengawal fungsi badan dan boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya pendedahan kepada sinaran mengayon yang berlebihan ini akan memudaratkan kesihatan manusia. Kesan negatif yang dialami oleh badan manusia dikenali sebagai penyakit sinaran. Okey, berdasarkan pada simptom-simptom yang ditunjukkan oleh badan sinaran, penyakit sinaran boleh dibahagikan kepada sindrom akut dan sindrom kronik. Apakah sindrom akut? Okey, pendedahan terhadap sinaran mengayon yang berlebihan dalam jangka masa yang singkat disebabkan oleh pendedahan terhadap cahaya matahari yang berlebihan, dan daripada gambar yang ditengok kat sini adalah kulit yang terdedah kepada sinaran mengayon yang melecup. Okey, sindrom kronik. Okey, apakah sindrom kronik? Sindrom kronik adalah kesan berpanjangan akibat daripada pendedahan terhadap sinaran mengayon, mengganggu proses kimia dalam sel dan mengakibatkan mutasi genetik. Okey, dan juga boleh mengakibatkan penyakit genetik seperti kanser, tumor dan leukemia akan meningkat, dan pendedahan seseorang kepada bahan radioaktif untuk tempoh masa yang panjang boleh membawa maut. Okey, seterusnya kaedah mengurangkan supaya mengurangkan risiko terdedah kepada sinaran mengayon. Kita tengok ada 3 aspek pelindungan sinaran. Yang pertama dari segi masa, kurangkan tempoh masa pendedahan kepada sumber sinaran mengayon. Yang kedua adalah jarak diri daripada sumber sinaran mengayon. Dan ketiga adalah melindungi diri daripada sinaran mengayon dengan menggunakan